Perlu ke ajar anak untuk habiskan makanan dalam pinggan walaupun mereka tak suka? Okey, ni ada dua perspektif. Tengok macam mana cara kita bagi makanan tu dekat anak. Contoh kita dah tahu dia memang tak suka makanan tu, tapi kita paksa dia habiskan. Selalunya kalau macam ni, dia akan memaksa mereka untuk habiskan makanan dan dia akan rasa tertekan. Sebab apa? Sebab dia tak suka makanan tu. Jadi apa yang kita kena buat adalah, perlu ke tak perlu ni ajar ni? Okey. First kita kena tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Contoh kalau anak mami, memang mami tahu, oh dia suka makan noodle, oh dia suka makan ayam. Kita dah tahu dah, dia suka makan nasi. Tapi mami tak terus paksa dia habiskan waktu tu. Cuma mami akan buat bentuk-bentuk yang lebih comel. Mami akan bulat-bulatkan nasi tu supaya dia rasa seronok untuk makan. Boleh untuk ajar, tapi jangan memaksa dia habiskan. Sebab kadang-kadang anak-anak ni, bila kita paksa dia habiskan, waktu tu lah dia muntah lah, waktu tu lah dia tak boleh makan lah. Kadang-kadang dia dah kenyang. Bila dah kenyang pula, kita kena tanya dia, kenapa dah kenyang? Makan apa tadi? Jadi jawapannya adalah, walaupun mereka tak suka, yang pertama, kita kena faham apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh nak paksa. Especially anak-anak yang memang kecil lah, anak yang usia lagi 2, 3, 4, 5 tahun tu, kita tak boleh nak paksa. Sebab kalau dia tak nak, dia tak nak. Dia macam tu. Okey, mungkin anak-anak yang besar, kita mungkin boleh cakap dengan dia, cuba habiskan sikit. Dan yang poin nombor 4 adalah, pastikan kalau kita nak ambil makanan, tak kisahlah kalau hari raya nak ambil makanan, nak bagi waktu tengah open house, okey, makanan tengah banyak ni, ambil banyak-banyak bagi kat dia. Jangan. Ambil sikit-sikit bagi dekat dia, cuba yang mana dia okey, mana dia nak makan. Okey, supaya dia tak rasa dipaksa untuk habiskan, dia pun tak ada rasa nak muntah-muntah ke, tak ada. Yang penting kita tidak memaksa dia. Jom tanya mami, cuba komen.